Tak apa, nak ambil. Ambil. Tak boleh kalau cikgu bagi yang memerlukan. Tak apa. Awak memerlukan kok. Dia macam ni guys. Saya mungkin ada salah faham. Orang cakap saya buat charity lah, kebajikan lah apa. Macam saya cakap, saya dah tak berapa sihat. Okay, saya pun tak tahu berapa lama lagi umur saya dipinjamkan oleh Allah. Jadi sementara saya masih berbaki umur saya ni, apa yang saya nak buat ialah saya cuba bahagiakan orang. Saya daripada dulu kalau korang tanya, memang kerja saya membahagiakan orang. Saya suka benda tu. So hari ni sekurang-kurangnya saya tahu saya dapat membahagiakan seorang insan. Walaupun dia tak kahwin lagi, walaupun dia tak ada komitmen apa lagi, tapi tak semestinya dia tak layak dibahagiakan. So kita bahagiakan dia cara kita. Ini apa ni? Kuih dorayaki. Dorayaki ni apa, kuih apa ni? Kuih makanan Jepun. Kuih Doraemon apa budak panggil. Oh, dah berapa lama berniaga ni? Dah 2 tahun lebih dah sini. 2 tahun lebih? Oh, memang full time niaga ke apa awak? Full time niaga. Full time niaga. Memang sumber pendapatan ni je lah. Sumber pendapatan ni ya. Boleh saya tanya tak, kenapa berniaga? Kenapa tak kerja ke apa ke? Minat berniaga. Allah, dah kahwin belum? Belum lagi. Belum lagi. Kalau kata awak berniaga hari-hari, sale okey ke? Alhamdulillah ada. Kalau hari biasa ni kadang ada okey, ada kurang sikit. Oh, awak nama apa? Aziz. Memang normal Terengganu macam ni angin. Angin kuat. Awak jangan ambil duit, saya bayar. Jangan, tak apa, saya bayar. Tak apa. Belajar elok okey. Saya sehari boleh pergi berapa ringgit? Sehari tak tentu, ada 1 lebih 200 gitulah. Memang awak berniaga hari-hari? Kita hari-hari. Sekarang masih duduk dengan ibu bapa ke macam mana? Masih duduk dengan parent. Ibu bapa, okey. Awak belajar dulu grade mana? Madrasah dulu. Dekat madrasah tu apa yang awak belajar? Saya belajar lebih pada Quran dengan kitab. Maksudnya awak hafiz Quran ke apa? Hafiz lah, Alhamdulillah. Hafiz mampu dah. Mak dengan ayah sihat lagi? Alhamdulillah. Dalam hidup awak, apa yang awak teringin nak capai? Kebahagiaan dunia akhirat. Maksudnya kalau di dunia ni kita boleh senangkan orang lain juga. Dengan harta kita, saya kata kita ada rezeki lebih, kita ada duit, kita nak bahagiakan orang lain juga. Ya, tu betul. Alhamdulillah. Biasa dia ramai sekitar yang cuma satu ataupun hari di sekolah biasa. Kalau macam hari-hari biasa macam ni? Dari kadang-kadang kurang pada 100 pun ada. Ada berniaga lah kan? Saya suka tengok konten cikgu. Kenapa awak suka tengok konten saya? Salah satunya banyak bagi motivasi lah. Okey, motivasi dari segi apa tu? Semangat lah untuk bahagikan gembira ke orang. Tadi kedai kosong, siapa pun tak ada. Sekarang ramai, Alhamdulillah. Seronok lah dapat membantu peniaga-peniaga kecil ni. Awak niaga, awak kena bagi kira. Sebab saya dah cakap saya nak bayar. Kenapa? Saya niat sedekah je cikgu. Cikgu bagi hadiah saya. Sekarang ni saya nak bayar. Saya takkan pergi selagi awak tak bagi tahu jumlah dia. Bagi tahu jumlah. Jujur. Ingat, Allah perhati. Jangan main-main. 39. Okey. Ini saya bagi kat awak. Jangan jual, saya bayar. Siapa lalu bagi je. Allah. Okey. Ambil. Okey. Ni untuk awak. Tak apa, nak ambil. Tak boleh kalau cikgu bagi yang memerlukan. Tak apa. Awak memerlukan kok. Jangan malu. Rezeki jangan sentiasa tolak. Kau makan diri. Saya tak minta apa. Awak cuma doakan saya sihat je. InsyaAllah. Jaga diri elok. Ingat, pegang pada agama.